Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada Kumpulan 7 Pelajar Ijazah Sarjana Muda Kerja Sosial dengan kepujian ingin membentangkan tentang kedaulatan cyber Malaysia dalam era globalisasi digital untuk mata pelajaran umum 31072 Penghayatan Etika dan Peradaban. Kedaulatan cyber adalah hak negara untuk mengawal serta melindungi ruangan digital daripada ancaman luar. Pada era globalisasi digital, Malaysia telah berusaha untuk memastikan keselamatan data, perlindungan infrastruktur kritikal serta kawalan terhadap kandungan dalam talian agar selaras dengan undang-undang. Melalui Akta Keselamatan Dalam Talian 2024 dan peranan NACSA, negara telah memperkukuhkan strategi keselamatan cyber serta kerjasama antarabangsa Malaysia. Malaysia juga menghadapi pelbagai ancaman yang boleh menggugat kedaulatan cyber. Oleh itu, kedaulatan cyber menjadi benteng utama bagi melindungi identiti nasional, ekonomi digital dan keselamatan geopolitik. Terdapat dua objektif di dalam kajian ini. Yang pertama adalah mengenal pasti cabaran utama yang dihadapi Malaysia dalam mempertahankan kedaulatan cyber akibat perkembangan teknologi. Yang kedua, menganalisis konsep kedaulatan cyber dan kepentingan terhadap keselamatan serta kedaulatan nasional Malaysia dalam era globalisasi digital. Seterusnya, terdapat 4 metodologi bagi kajian ini. Yang pertama, kaedah kuantitatif. Yang kedua, kaedah yang menumpukan data secara berstruktur. Yang ketiga, pengumpulan data bernombor. Dan yang keempat, melibatkan responden yang ramai bagi menjamin kesahihan data. Kami ingin menerangkan perbincangan isu dan patriotisme. First, kedaulatan digital sebagai maruah negara. 96% menganggap kedaulatan cyber sedara sepadan fizikal. Ia mempertahankan ruang digital sebagai tanda cita akan negara serta menjadi benteng maruah kemerdekaan. Seterusnya adalah kesedaran cyber sebagai disiplin nasional. Isu ini menerangkan ia memberikan kesedaran pengguna masih tahap rendah walaupun tanggungjawab individu diakui tahap yang tinggi. Kita sebagai pengguna ruang cyber perlu menjadi pengguna yang beretika dan berdisiplin agar keamanan serta kestabilan sosial akan tercapai. Sekali, kemandirian teknologi iaitu pakar teknologi. Isu ini membicarakan tentang kekurangan pakar dalam bidang cyber tempatan. Ia boleh menjejaskan keupayaan untuk mempertahankan negara. Dengan adanya sifat semangat patriotisme, kita perlu menanam dan melahirkan pakar tempatan untuk mencapai kemerdekaan digital yang tinggi. Berdasarkan dapatan kajian daripada poster yang kami buat, ada 4 isi utama iaitu kesedaran keselamatan cyber. Berdasarkan kajian, majoriti responden bersetuju bahawa Malaysia mampu memastikan rakyat mempunyai kesedaran keselamatan cyber yang tinggi untuk mengurangkan risiko kedaulatan cyber. Sebanyak 53.4% bersetuju dan 13.3% sangat bersetuju, manakala hanya 6.7% tidak bersetuju dan 3.3% sangat tidak bersetuju. Ini menunjukkan tahap keyakinan yang baik terhadap usaha meningkatkan kesedaran keselamatan cyber. Yang kedua, undang-undang cyber. Bagi persoalan sama ada undang-undang cyber Malaysia mencukupi untuk melindungi data sensitif dan kepentingan negara, dapatan menunjukkan bahawa pandangan bercampur iaitu hanya 36.6% bersetuju, 13.3% sangat bersetuju tetapi 26.7% tidak bersetuju dan 6.7% sangat tidak bersetuju. Ini menandakan keperluan untuk menambah baik undang-undang cyber sedia ada. Yang ketiga, sistem pengesanan pencerobohan. Soalan mengenai kebesaran sistem pengesanan menunjukkan keyakinan tinggi dengan 56.6% bersetuju dan 13.3% sangat bersetuju. Hanya 3.3% tidak bersetuju dan 3.3%
sangat tidak bersetuju, manakala 23.3% adalah neutral. Ini membuktikan sistem pengesanan dilihat sebagai langkah penting dalam menangani jenayah cyber. Yang terakhir, pasukan pertahanan cyber khas. Dapatan terakhir menunjukkan sokongan kuat terhadap penubuhan pasukan pertahanan cyber khas. 60% bersetuju dan 30% sangat bersetuju. Manakala hanya 6.7% neutral dan 3.3% tidak bersetuju. Ini jelas menunjukkan bahawa keperluan mendesak untuk pasukan khas bagi mengenangi ancaman digital. Terdapat 3 refleksi dalam perbincangan isu ini. Yang pertama ialah kelemahan manusia. Hal ini dikatakan demikian kerana tahap kesedaran masyarakat yang rendah dan kecuaian dalam melindungi maklumat peribadi di alam maya. Yang kedua ialah kelemahan perlindungan data. Hal ini kerana penyimpanan maklumat tanpa perlindungan kriptografi menyebabkan kebocoran maklumat masih berlaku. Yang ketiga adalah perkhidmatan yang ringkas dan terlalu singkat pada sistem cyber menyukarkan pengesanan identiti palsu serta lokasi penjenayah cyber atau ancaman dari luar. Terdapat 3 solusi untuk masalah cyber. Solusi pertama ialah dengan mengadakan pendidikan bersepadu dengan menjalankan kempen literasi digital secara menyeluruh untuk mengelakkan lagi daripada terjadinya masalah cyber dalam kalangan masyarakat. Solusi kedua adalah untuk mengukuhkan infrastruktur kriptografi dengan menjadikannya sebagai standard wajib dalam sistem kerajaan dan sektor kritikal serta mewujudkan pusat kriptografi nasional R&D. Solusi ketiga, pengguna cyber diwajibkan untuk menyimpan data rekod dan alamat untuk tempoh masa dengan lebih lama seperti 6 bulan minimum atau 1 tahun. Kesimpulannya, kajian ini menekankan bahawa kedaulatan cyber merupakan aspek yang sangat penting dalam memastikan keselamatan negara di era globalisasi digital. Malaysia berdepan pelbagai cabaran seperti ancaman jenayah cyber, kebocoran data dan serangan digital. Secara keseluruhan, kajian ini menegaskan bahawa kedaulatan bukan sekadar isu teknologi tetapi juga isu keselamatan negara.